Okay guys, macam mana aku masukkan back grab ni dekat tapak yang kecil, tapak box. Okay, so kita perlukan dua tali, satu tali kiri kanan, tali depan dengan belakang ni. Okay, macam mana aku buat, tengok sini. Okay, belah bawah ni. Okay, tali yang belah kiri. Okay, kita adjust setting. Ni cara aku lah, aku masukkan dekat bawah ni besi, lepas tu masuk dekat tepi ni, silang. Okay, masuk sini dan terus ke belah kanan lah. Okay. Terus belah kanan. So panjang sikit lah ini. Ini dia punya ni panjang sikit, tapi dia kuat. Dia kuat jugalah. Okay. So macam mana yang bahagian depan pula? Okay, yang bahagian depan kita ambil daripada sini lah, tempat pemegang dia. Masuk dekat bawah. Okay, masuk kat bawah ni, straight. Okay, pegangkan dekat dia punya tali yang kedua, tali back grab. Dia ada dua tali back grab, satu bahagian depan, satu bahagian belakang ni. So bahagian belakang ni kita pusingkan dia masuk dekat sini, pusing. Lepas tu naik ke atas. Ini aku punya cara lah. Setiap orang cara dia lain-lain. Alhamdulillah aku dah pakai dalam 2-3 minggu. Okey lah, lebih kurang lah 2-3 minggu macam tu. Tapi next time aku akan tukar dengan benda yang baru lah pula. Aku nak pakai tapak yang besar punya, memang khas untuk delivery punya. Lepas tu aku nak beli tapak kecil yang GV punya.